You made it, Yang Amat Berhormat. You are the man. Hari ini kita bersyukur kerana kita melihat langkah pertama ke arah pembinaannya. Namun kita juga sedar bahawa projek ini tidak seperti yang kita lihat semudah itu, tanpa iltizam, kesabaran dan kepemimpinan yang konsisten. Bukan rahsia bahawa usaha ini telah melalui pelbagai cabaran. Namun hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita melihat perubahan. Bukan sekadar janji, tapi pelaksanaan. 11 tahun kami bersabar, berunding, alhamdulillah, finally. You made it, Yang Amat Berhormat. You are the man. Dan untuk itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan kerana sokongan kepada kami, tetapi sokongan kepada umat Islam di kawasan ini. Dengan terbinanya masjid ini, Datuk Seri akan dikenang sampai bila-bila. Tanpa your involvement, we will not have this event today. Selain Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang banyak membantu dalam kejayaan ini, saya juga ingin merakamkan penghargaan secara khusus kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zaliha, Yang Berhormat YB Gobindio, Yang Berhormat Datuk Ahmad Fahmi Fazil, Datuk Seri Maimunah, Datuk Bandar, YB Prabah dan YB Ar-Ramanan yang telah bekerja tanpa jemu di belakang tabir, menyokong, memudah cara dan memperjuangkan agar masjid dapat dilaksanakan dan pembinaan kuil dapat diselesaikan dengan harmoni. Saya berdoa agar semua yang menyokong usaha ini diberikan ganjaran Jannatul Firdaus. Dan kepada yang bukan Islam, semoga dikurniakan kesejahteraan dan semoga semangat perpaduan dan keharmonian yang kita kecapi hari ini akan sentiasa berkekalan. Pembangunan sebenar bermula dengan hati dan akhlak dan ianya bermula di sini. Ini hanyalah permulaan. Usaha kita belum selesai. Kita akan terus membangun dan memastikan masjid ini bukan sekadar berdiri megah, tetapi menjadi kehidupan umat Islam di pusat bandaraya ini. Bagaimana kita dengan segala kesenangan kita tidak menambah usaha ikhtiar untuk membantu rakyat yang miskin dan terbiar. Kalau jiran kita itu Muslim, ya kita bantu. Hindu, ya kita bantu. Kristian atau Buddhis, itu dilatih. Ini yang menjadi kekuatan dan keistimewaan. Saya faham, dalam negara kita pembenturan idea, pertelingkahan politik, kerencaman pandangan, kadang-kadang menyebabkan kita ini lebih banyak mencari permasalahan, menghukum orang, meremeh dan membenci orang, merendahkan dan mengaibkan orang sama ada tak sependapat atau tak separti atau tak seagama. Islam bukan begitu. Walaqad karramna Bani Adam, itu mengangkat martabat kemanusiaan. Kita yakin dengan agama kita, akidah kita dan amal kita. Dan untuk dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, itu menuntut kita dengan menggunakan segala kesabaran dan kebijaksanaan dan kearifan dan ihsan dan rahmah supaya menarik orang bicara soal Islam dan Masjid Madani ini, orang rasa senang sama dia di Islam atau bukan Islam. Dia tidak rasa ini satu perseteruan. Ini yang harus kita didik di kalangan kita. Masjid ini, Fairuz, ini didirikan di tengah-tengah kota. Dan saya mewakili pendapat seperti mana yang diulas oleh Abdurrahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Permulaan peradaban itu dari kota. Jadi corak kota itu akan memberikan gambaran tentang bagaimana tamadun negara ini boleh dibangkitkan. Ini dari kota. Sebab itu istilah Madinah dan Madani itu dari istilah din, asas keyakinan. Dari din itu muncul Madinah.
Dari Madinah itu ada sikap madani yang asasnya juga akar kata itu di Indonesia. Saya tengok share. Ya. Dan tamadun. Tamadun dari istilah din. Ya. Din, Madinah, tamadun. Ada dari segi epistemologi. Apa yang kita persoalan disiplin istilahat itu ada makna. Jadi masjid ini, ya sengaja saya senang dengan nama badan ini kerana dia memberikan maksud kita. Masjid di tengah kota yang memberikan suatu falsafah tentang pembangunan kita yang berakar pada akidah Islam, yang menetapkan soal nilai dan akhlak yang baik dan berusaha menghimpunkan bukan saja umat Islam tetapi merangkul dan menunjukkan kasih sayang kepada manusia di kelilingnya. Anak India atau Hindu atau anak Buddhis atau Cina yang miskin itu kita anggap dirangkul sebagai anak-anak kita. Barulah ada kelainan pahaman Islam itu. Saya nak ajak rakan-rakan. Kerana bila kita lihat umpamanya dalam Kemelut ini, memang betul. Rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri tahu. Dari awal saya kata tegas, wounding ya, tolak ansur ya, tapi tidak berganjak daripada keputusan kita bahawa masjid wajib didirikan di sini. Tapi harus ada hikmah. Enggak. Sini tak kaya. Okey, media jalan, media jalan. Okey, media jalan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.